Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyembuhkan penyakit sendi dan tulang yang saya alami pada usia 60 tahun. Saya ialah Dato' Eman Nasir, seorang penyanyi yang telah berada di pentas selama lebih 40 tahun. Hari ini saya ingin berkongsi satu kisah istimewa yang saya alami sendiri dalam tempoh 2 bulan kebelakangan ini. Jadual persembahan yang padat dan perjalanan yang tidak putus-putus telah menyebabkan tubuh saya keletihan. Kedua-dua kaki saya membengkak, sakit di bahagian belakang dan lutut hingga saya tidak dapat berjalan dengan normal dan terpaksa menghentikan persembahan buat sementara waktu. Saya ingatkan mungkin saya akan berkerusi roda seumur hidup. Tetapi subhanallah, Allah telah mengatur pertemuan saya dengan seorang sahabat lama dan melalui dia saya berkenalan dengan Ibu Ida Dayak, seorang tabib dari suku Dayak di Kalimantan. Beliau memberikan saya 3 botol minyak urut Dayak dan menyarankan saya untuk menyapunya 2 kali sehari di kawasan yang sakit. Selepas hanya 2 minggu, saya mula merasakan perubahan ketara. Selepas sebulan, saya boleh berjalan seperti biasa, tanpa perlu ubat moden. Doktor yang memeriksa semula mengesahkan saya telah sembuh sepenuhnya. Menurut mereka, minyak ini mengandungi herba-herba berharga seperti akar saluang, ginseng hutan, akar kuku atei, daun sirih yang membantu mengurangkan radang, melancarkan peredaran darah dan membaiki tisu sendi tanpa sebarang kesan sampingan. Kini saya sentiasa membawa minyak ini bersama ke setiap persembahan dan menggunakannya setiap hari secara konsisten. Saya berkongsi kisah ini kerana saya tahu ramai orang di luar sana sedang menanggung kesakitan seperti yang pernah saya lalui. Jika anda berminat, saya tinggalkan pautan produk di sini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menyembuhkan semua.